Adakah kita perlu cari rumah yang lagi teruk, lagi bagus sebenarnya? Kalau tanya saya suka rumah yang betul-betul teruk. Betul-betul teruk Jadi kalau kita rumah habis yang masih cantik ni, owner dia akan demand harga. Sekarang ni saya perasan ramai player baru dalam bidang rumah busuk ni. Jadi diorang tak pandai nak tentukan harga berbaloi untuk beli tau. Saya pernah beli rumah yang harga RM13,000. Oh, RM13,000 je? Ya. Rumah? Ya. Bukan tapak tanah, bukan apa, Bukan. rumah Rumah. Okey. Hai semua, hari ni Impiana Spotlight ada topik yang sangat menarik, iaitu rumah busuk tak berbaloi beli. Betul ke rumah busuk tak berbaloi beli? Orang kata rumah busuk, buat pula nak beli rumah-rumah busuk ni, nanti nak kena renovate lagi, lepas tu nak kena buat wiring lah, piping lah, apa semua. Baiklah beli rumah baru yang dah sedia cantik, tinggal masuk rumah cuci kaki. Betul ke? Betul ke rumah busuk ni tak berbaloi beli? Impiana nak kupas lebih lanjut mengenai topik ini bersama dengan orang yang cukup berpengalaman dalam pencarian rumah-rumah busuk. Bukan rumah busuk saja, rumah lelong, segala rumah dia memang pandai cari. Bersama-sama kita seorang ejen hartanah yang berpengalaman menceburkan diri dalam pencarian rumah-rumah, iaitu Impiana nak ucapkan selamat datang dan terima kasih kepada Encik Safwan Abdul Rahman sudi berkongsi ilmu untuk bercerita lebih lanjut lah mengenai topik kita pada kali ini. Okay, Assalamualaikum Encik Safwan. Waalaikumsalam. Itulah inilah orang yang kita nak bercerita lebih lanjut ni mengenai topik rumah busuk tak berbaloi beli. InsyaAllah kita kongsilah yang mana kita tahu. Okey, sebelum nak kita cerita lebih lanjut, boleh Encik Safwan kongsikan sikit, perkenalkan sikit background lah, latar belakang diri. Okey, nama saya Muhammad Safwan bin Abdul Rahman. Saya merupakan real estate negotiator ataupun perunding hartanah di Maxon Realty, office di Kota Damansara. Saya juga director untuk company TS Family Sdn Bhd, yang mana kita beli rumah-rumah tinggal, rumah-rumah terbiar ataupun rumah busuk lah, lebih kenali sebagai rumah busuk, yang mana kita beli, kemudian tu kita repair, dan banyak yang kita jual, ada juga yang kita sewakan lah. Kira dah berapa lama dah sebenarnya berpengalaman kata dalam bidang tanah ni? Kalau ikutkan rumah pertama yang kita beli tahun 2014. 2014. Lepas grad, tu rumah pertama kita beli rumah lelong di Johor. Tapi kalau macam fokus memang khas macam rumah busuk ni, macam rumah ni dalam rumah busuk ni saya start banyak membeli sejak PKP lah. Masa tu ramai yang nak pakai duit kan. Jadi kita nampak ada peluang ni. Alhamdulillah sampai sekarang ni banyak dah rumah yang kita beli. Itulah sebab kita tengok hari ni macam ramai permintaan sebenarnya rumah busuk ni, walaupun kondisi rumah orang kata tak elok, tapi orang kata ramai permintaan untuk nak orang kata dapatkan rumah busuk ni. Ya betul. Antara sebabnya harga lah. Kalau rumah tu cantik, kita dah tak boleh nak negotiate dah harga. Kalau rumah tinggal, rumah busuk ni, macam mana cara undingan kita dengan owner lah yang menentukan harga yang kita dapat beli. Okey, boleh tak Cik Safwan ceritakan lebih lanjut sebenarnya apa sebenarnya rumah busuk? Rumah busuk ramai yang mungkin tak tahu, yang ialah bukan bidang hartanah kan. Jadi apa benda sebenarnya rumah busuk ni? Okey, rumah busuk ni rumah yang terbiar. Biasa kalau kita pusing dekat satu-satu kawasan tu, ada rumah-rumah yang ditinggalkan, terbiar. Biasa orang akan tanya, owner ni tak nak jual ke? Tak nak sewakan ke? Itu istilah rumah busuk lah. Rumah yang terbiar dan rosak teruk. Rosak teruk lah. Keadaannya tu kata memang tak selera lah. Tak selera lah. Kena orang kata kena roboh balik, buat balik baru lah macam tu. Biasanya macam tu lah. Okey, nak tahu juga macam mana pula prosedur macam untuk pembelian rumah busuk ni, macam mana? Dia ada beberapa saluran lah. Yang pertama beli daripada lelongan awam. Yang kedua kita beli direct owner ataupun sub-sale lah kita panggil. So itu antara-antaranya. Ya betul. Okey, contohlah ada setengah ni. Kita dalam satu kawasan ni. Rumah tu cantik ni. Rumah ni sesuai ni. Rumah ni memang rumah busuk. Lepas tu macam mana cara next step yang kiranya macam kita yang berminat ni nak proceed dengan rumah tersebut? Okey, kebiasaannya kalau kata kita pusing ataupun jiran dengan rumah kita, rumah mak kita ke, rumah kawan-kawan kita ke, ada rumah tinggal, rumah yang terbiar. So macam mana kita nak cari owner rumah tu? Kita kena buat carian di pejabat tanah lah. So kita akan dapat, kadang tu ada keluar alamat owner. So kita kena pergi ke rumah tu. Kadang-kadang rumah tu di Negeri Sembilan tapi
alamat owner tu di Perak contoh. Kena pergilah ke Perak. Kena pergilah Perak. Jumpa owner tu. Harap-harap dia tak pindah lagi lah. Kalau kata dia pindah, kena cari pula tempat yang dipindah tu. Okey. Jadi memang perlukan kita namakan siasatan. Kena lakukan siasatan tu untuk dapat kenal pasti pemilik rumah-rumah tinggal ni, rumah busuk ni. Macam gitu. Lepas tu kemudian next step dia tu. Lepas kemudian kita gunting harga. Gunting harga. Dan kita gunting cara pembayaran. Mungkin 10% selepas sign SMP ataupun perjanjian jual beli. Kemudian tu kita minta tempoh untuk renovate dulu dan kita jual. Okey, kita juga ada ni soalan yang antara soalan yang panas lah orang kata tu. Betul ke buat apa beli, ada orang juga yang netizen ni lah, dia kata buat apalah nak beli rumah busuk ni rumah beli rumah baru siap ni elok dah masuk tinggal cuci kaki je. Mungkin Cik Safwan ada nak komen sikit mungkin ada kelebihan rumah busuk berbanding beli rumah baru. Okey, kalau kita nak kata pasal risiko, kita beli rumah baru boleh jadi tak siap. Betul? Jadi kita bayar saja rumah terbengkalai, tak boleh nak masuk juga. Berbanding dengan rumah busuk, sekurang-kurangnya rumah tu dah ada depan mata. Dan kita boleh buat carian hak milik rumah tu. Nak tentukan rumah tu pemiliknya masih hidup. Hutang, masih ada hutang bank ke, tak ada hutang bank ke, ada caveat ke, ataupun ada apa-apa isu ke berkenaan dengan geran rumah tu. Kalau kita dah buat kita punya homework, insya-Allah okey lah. Okey. Ini berdasarkan pengalaman ni Cik Safwan sebagai ejen tanah lah. Adakah betul beli rumah busuk ni sebenarnya benar-benar menguntungkan berbanding beli rumah baru? Memang untung ke sebenarnya beli rumah busuk? InsyaAllah untung. Untung dari segi macam mana tu? Boleh kongsi sikit tak? Untung, saya boleh kata sebenarnya mudah untuk kita tentukan pembelian tu berbaloi ke tak. Sebab apa yang kita buat, rumah tu yang kita dah kenal pasti tu, kita boleh buat carian di portal pengiklanan, tengok berapa orang iklankan dekat kawasan situ. Contoh Taman ABC, kita search dijual pada harga 350k contoh. So rumah yang kita dapat ni, owner nak jual 100k. So immediately kita boleh tahu yang ada different yang kita boleh buat profit lah selepas tolak kos-kos renovation dan kos-kos lain lah. Jadi mudah untuk kita buat keputusan tu. Itu salah satunya lah. Ya, betul. Okey, mungkin boleh kongsikan juga mungkin apa antara kriteria wajib yang kita sebelum, contohlah kita pemilik kediaman, kita nak beli rumah, apa antara kriteria wajib yang kita kena ambil kira sebelum nak beli rumah busuk? Okey, yang wajib buat saya bagi tahu, yang pertama, carian bankruptcy. Bankruptcy, okey. Kita nak tengok owner yang kita beli tu, pemilik dia adakah bankrupt ke tak. Kalau bankrupt susah sikit. Proses tu jadi panjang. Kita kena berurusan dengan insolvency. Kedua, kita buat carian hak milik. Ataupun carian di pejabat tanah lah untuk tahu rumah tu dicagakan kepada mana. Kepada bank ke, kepada LPPSA ke. Geran tu ada ke tak ada ke. Boleh jadi geran tak ada. Bankruptcy search. Nombor 2, carian. Nombor 3, andai kata ada loan, kita kena semak baki loan dia berapa. Jadi tak adalah kita beli rumah tu contoh 100,000 tapi baki loan 150,000. Jadi kita dah bayar 10% dekat owner, kita bayar 10,000 dah kena top up lagi 50,000. So tu 3 benda wajib buat. Itu 3 benda wajib buat lah. Ya, betul. Okey, dan seterusnya, adakah lokasi dan keadaan rumah sangat penting dalam menentukan harga bagi rumah busuk? Ya, betul. Lokasi, macam saya banyak fokus di Seremban, di Melaka dan Klang Valley. Ada juga rumah yang saya ambil di Penang, di Perak. Yang mana kawasan-kawasan yang saya tak familiar ni, kita tak berapa nak tahu demand dia kat sana macam mana. Jadi kita akan ada kesulitan lah untuk menjual balik. Okey. Yang berkenaan keadaan rumah tu, biasanya keadaan rumah yang lebih teruk, harganya lebih rendah. Adakah kita perlu cari rumah yang lagi teruk, lagi bagus sebenarnya? Kalau tanya saya suka rumah yang betul-betul teruk. Betul-betul teruk. Jadi kalau rumah yang masih cantik ni, owner dia akan demand harga.
Rumah yang betul-betul teruk ni yang kita pernah beli rumah yang terbakar. Okey. So bumbung pun tak ada, tinggal dinding je. Okey. So yang itu kita dapat good deal lah. Sangat good deal. Macam tu lah. Okey, baik. Okey, boleh kongsikan juga apa yang boleh membuatkan pembelian rumah busuk tu jadi tak berbaloi beli. Okey, Antara jadi tak faktor-faktor berbaloi yang beli. menyebabkannya. Sekarang ni saya perasan ramai pelajar baru dalam bidang rumah busuk ni. Jadi diorang tak pandai nak tentukan harga berbaloi untuk beli tau. Betul. Maksudnya contoh macam ni. Rumah tu biasa dijual kat kawasan tu mungkin dalam 300k. Jadi dia dapat satu rumah yang harga tak murah sangat, macam contoh 250k. So dia dapat negotiate 240, dia terus beli. Dia tak ambil kira kos-kos renovation, legal fee, agent fee. So kalau dah ambil kira kos-kos tu mungkin untung 5k je hujung. Ataupun 10k. Jadi tak berbaloi lah. Itulah kira tak berbaloi lah. Kena Tak pertimbangkan berbaloi lah. perkara lain tu jugalah ya. Okey, ni pun antara juga, betul ke beli rumah busuk ni kena sediakan tunai yang banyak untuk proses perbaiki kerosakan, renovasi rumah, betul tak? Okay, macam yang saya bagi tahu tadi, bila kita negotiate dengan owner, kita boleh minta terma pembayaran yang kita selesa lah. Maksudnya boleh jadi deposit tu kebiasaannya 10%, betul? Betul. Kita boleh cuba minta lah 5%. Kita boleh cuba minta tempoh pembelian tu dipanjangkan mungkin dalam masa 8 bulan baru kita selesaikan baki pembayaran. Instead of 6 bulan. So dekat situ kita boleh jaga kita punya cash flow lah. Itu antara tips yang kongsikan ni. Jadi berkenaan cash tak banyak lah kita keluar. Tengok macam mana terma pembelian dengan owner. Okey, ini sikit lah nak kongsi sebab I dah ada baca 6 komen. Dia kata contohlah beli rumah ni ada petik contoh beli rumah di kawasan contoh Kuala Kubu Baru contoh, harga 250,000 contoh. Jadi ada juga cakap buat apa beli kat sini, saya beli kat rumah kat Kelantan 250,000 ni boleh dapat rumah banglo sebiji. Jadi nak tahulah lokasi tu, boleh explain sikit, terangkan kepada kita punya yang mendengar ni mengenai pentingnya lokasi tu menentukan harga rumah sebenarnya. Okey, kalau nak cerita pasal murahnya harga rumah tu, saya pernah beli rumah yang harga 13,000. Oh, 13,000 je? Ya. Rumah? Ya. Bukan tapak tanah, bukan Bukan. rumah Rumah. Okey. 13,000 dekat Pasir Gudang. Tapi kadar sewa dekat sana 200.5 je sebulan. Dan kawasan black area, kawasan yang banyak jenayah. Jadi kita nak sewakan pun susah. Penyewa tu pun yang menyewa jenis yang attitude tak bagus lah. Jadi sewa pun tak bayar. Jadi problem dekat saya. Berbanding dengan rumah yang kita beli di kawasan yang dah matured, di kawasan yang selamat, kita tak dapatlah harga yang serendah macam tu. So banyak faktor yang mempengaruhi harga rumah tu sebenarnya. Jadi tak boleh nak samakan harga rumah kita dengan rumah tak boleh nak sama samakan. je. Betul. Kasut lain-lain. Kasut lain-lain. Betul. Okey, ni mungkin boleh sikit kan, boleh kongsikan. Nak tahu juga sebenarnya dah pengalaman dah 10 tahun, sebenarnya dah berapa banyak sebenarnya lebih kurang rumah busuk yang dah berjaya dia kata beli jual, gitulah urusannya. Dah banyak lah. Banyak lah yang terjual tu. Ya, dalam 100 unit lebih lah. Sebab saya dah buat lama. Okey, mungkin boleh kongsikan dalam banyak-banyak pengalaman, boleh kongsikan antara pengalaman menarik yang tak dapat dilupakan apabila berkecimpung dalam rumah busuk ni. Okey, rumah busuk ni kita kena ada passion untuk membantu orang lah. Jadi rumah yang kita beli, ada yang kita beli daripada owner yang dah meninggal. Ada yang kita beli daripada owner yang masuk penjara. Jadi owner masuk penjara masuk penjara. Jadi ada satu rumah kita beli, owner tu dia masuk penjara, dia perlukan duit untuk bail out, untuk keluar. Jadi kita gunakan deposit tu untuk keluarkan dia daripada penjara. Jadi bila dia dah keluar daripada penjara, sebab dia ada isu lah, dia kena tipu semua, dia jadi gelandangan. Jadi kita bantu dia untuk dapat hidup baru lah.
Dengan pembelian rumah tu kan, dia dapat duit, dia boleh teruskan hidup baru. Oh, Ada juga rumah-rumah yang kita beli daripada owner yang tak bayar cukai tanah sampai tanah dirampas. Tanah dirampas. Yang tu pun kita ada bantu juga owner-owner yang macam tu. Oh, Kita ada juga beli daripada owner yang bankruptcy. bankruptcy juga. So kita bantu dia untuk keluar daripada bankruptcy. Kira macam sambil beli dan membantu juga Ya, sebagai betul. pemilik kediaman. Ya, win-win lah. Win-win, betul. Okey, mungkin boleh kongsikan juga cara macam mana sebenarnya rumah busuk ni boleh menjadi lubuk duit lah bagi yang orang kata nak terlibat dalam bidang hartanah. Mungkin dia nak fokus rumah busuk. Macam mana sebenarnya? Boleh kongsikan. Peringkat awal saya sarankan untuk join jadi perunding hartanah lah atau rent, macam mana yang saya punya kerjaya lah. Jadi bila you dah join sebagai rent ni, you akan terdedah kepada listing-listing rumah yang murah dan you boleh tahu pasaran harga market dekat satu-satu kawasan tu. Mudah kita nak study. Kira ada pengalaman juga, Ya. benda-benda ilmu lah. Yang penting kena ada ilmu lah juga. Kita tahu price range berapa, kita tahu kadar sewa kat situ berapa. Jadi mudah untuk kita buat keputusan nak beli ke tak beli ke. Macam tu. Habis dah, banyak dah habis soalan dah rupanya Aidan tanya ni. Semua dah terjawab dengan dengan jelasnya lah bagi yang nak tahu berkenai rumah busuk ni. Jadi mungkin yang kata akhir, mungkin ada apa-apa yang lagi Encik Safwan nak kongsikan buat baca impian berkaitan topik rumah busuk ni. Saya punya saranan lah. Kita beli dan membantulah pada masa yang sama. Kita beli dan untuk bantu owner. Kalau kata kita beli sekadar untuk dapatkan keuntungan, mungkin kita tak seronok. Sebab proses rumah busuk ni kadang tu ambil masa. Kalau contoh yang owner meninggal ni setahun, 2 tahun. Baru selesai beli. Belum jual lagi. Jadi kalau kata kita tak ada niat, kita sekadar nak duit tu, mungkin kita akan give up di pertengahan jalan lah. Kalau ada niat untuk membantu tu, kita akan rasa lebih happy lah, lebih seronok. InsyaAllah. Okay. Sebelum akhir, satu lagi soalan saya dah terlupa tadi. Nak tanya, sesuai ke sebenarnya rumah busuk ni? Kita kalau macam pembelian rumah pertama, kita beli rumah busuk. Sesuai tak sebenarnya? Pembelian rumah pertama, rumah busuk. Kena ada deposit lah. Deposit ni. Deposit 10% at least. Kemudian tu untuk kos-kos legal fee, stamp duty lebih kurang lagi 5%. Kemudian tu untuk kos renovation. Yang tu bergantung sejauh mana nak kena renovate lah. So kalau kata ada modal, insyaAllah boleh teruskan. Sebab kebanyakan juga yang orang nak macam rumah pertama ni, persepsi ramai dia nak biar rumah baru, yang basuh, yang selesa nak masuk duduk kan. Jadi macam kebanyakan pun takut risiko bila macam rumah pertama nak beli rumah busuk pula. Macam tu. Sebab biasa rumah pertama ni dia banyak macam diskaun rebate semua kan. Ya, betul. Kan? Kalau beli dengan developer, mungkin booking 500 je. Booking mungkin 1,000 je. SPA, legal fee semua masuk dalam loan. Ya, betul. Tapi harga tinggilah. Okey, baiklah. Kita dah habis. Sekejap je rupanya. Macam banyak soalan. Tadi tanya, dah habis rupanya. Sekejap saja rupanya. Okey, jadi sekian saja perkongsian Impiana Spotlight pada hari ini berkaitan topik rumah busuk. Teruskan menonton boleh banyak lagi topik-topik menarik dalam Impiana Spotlight. Jangan lupa bersama kami, follow kami Impiana di social media, Telegram, Facebook, YouTube dan semuanya. Sekian saja. Jumpa lagi akan datang. Bye.